Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya berada di salah satu mercu tanda paling ikonik di Malaysia, iaitu Bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Sebelum ini kita hanya dapat melihat bangunan ini dari luar. Tapi kini ia dibuka kepada orang awam sebagai pusat warisan dan budaya. Untuk makluman, masuk adalah percuma. Hanya tunjukkan my card di kaunter masuk. Galeri pertama yang saya lawati ialah kamar hikayat yang berada di tingkat atas. Maskot orang hutan ini menceritakan pelbagai kisah rakyat Malaysia dan legenda hutan hujan yang dihidupkan melalui pameran interaktif. Kamar koleksi ini pula merupakan galeri seni dinamik yang meraihkan budaya dan warisan kita. Kat sini, korang boleh tengok macam-macam karya seni halus, dari lukisan, cetakan, sampailah ke seni visual moden. Seterusnya saya ke Balai Harmoni. Galeri ini membawa kita menyelami sejarah warisan dan evolusi budaya. Kolam gemilang, seni hiasan lantai tradisional masyarakat India. Ini pula kisah batik, diilhamkan daripada hikayat Merong Mahawangsa. Ada banyak lagi informasi menarik yang dipamerkan di sini. Seterusnya saya ke Galeri Sejarah Perladangan Teboh. Kalau korang lapar, kat sini pun ada kafe ataupun restoran. Visionary Hall mengadunkan seni bina warisan sejarah bersama paparan multimedia, moden, pemetaan unjuran dan grafik animasi untuk memperlihatkan perubahan bandar daripada penempatan sederhana menjadi sebuah metropolis moden. Jom kita turun bawah pula. Sebelum balik, saya singgah di Galeri Cenderahati, tengok-tengok apa yang menarik untuk dibuat kenangan. Semoga perkongsian vlog saya ini dapat memberi gambaran tentang apa yang ada di bangunan Sultan Abdul Samad ini. Pada korang yang belum lagi melawat, jom datang bersama keluarga. Sambil-sambil berfoto, dapat juga kita mengenali sejarah bangunan ikonik ini.